Ramai yang masih lagi belum jelas tentang perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia Amerika Syarikat atau AD. Saya ingin menegaskan kedaulatan negara, keupayaan kita menggubal dasar dan kepentingan nasional Malaysia kekal utuh di bawah perjanjian ini. AD bukan perjanjian perdagangan bebas yang biasa. Ia adalah langkah bertindak balas yang strategik bagi mempertahankan kepentingan ekonomi kita daripada tarif unilateral yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Kita perlu faham situasi yang kita hadapi. Amerika Syarikat kini adalah pasaran ekspor terbesar Malaysia dengan nilai ekspor tahun ini sahaja mencecah RM166.4 bilion sehingga September 2025. Jika kita berdiam diri atau menolak untuk berunding, kesannya akan menjadi sangat parah. Tanpa AD, ekspor kita berisiko dikenakan tarif setinggi 24%, 25%, malah mungkin lebih. Ya, ini akan mengancam sektor-sektor utama seperti semikonduktor dan pharmaceutical dengan risiko sehingga RM56.2 bilion bagi ekspor semikonduktor sahaja. Kita perlu bertindak untuk menyelamatkan 1.1 juta pekerjaan dan kelangsungan hidup 7,000 PKS. Kita bertindak dengan penuh keprihatinan untuk mempertahankan pasaran utama kita. Sektor pembuatan Malaysia telah menjadi komponen penting dalam rantai bekalan Amerika Syarikat selama lebih 50 tahun. Tidak menandatangani AD ibarat menyuruh penghilang kita bermain polo air, sedangkan kita telah mengasah kemahiran dalam permainan bola sepak Amerika selama berdekad. Bayangkan, jika rantaian bekalan yang dibina selama 50 tahun dileraikan begitu sahaja, ada pihak yang masih ragu-ragu tentang proses pemeteraian AD. Saya memberi jaminan kerajaan telah melaksanakan proses yang sangat teliti dan menyeluruh. Semua kementerian dan agensi berkaitan, termasuk Peguam Negara dan Bank Negara Malaysia, telah menilai implikasi dari segi undang-undang, ekonomi, keselamatan dan juga semua sektor yang terlibat. Paling penting, kita tidak perlu mengubah sebarang undang-undang Malaysia sebagai syarat untuk menandatangani perjanjian ini. Ini membuktikan kedaulatan kita dihormati sepenuhnya. Melalui AD, kita telah memperoleh manfaat yang nyata untuk rakyat. Kita berjaya menurunkan kadar tarif timbal balik daripada 25% kepada 19%. Lebih penting, kita mendapat pengecualian untuk 1,711 barisan tarif, melindungi kira-kira 22 bilion ringgit ekspor, termasuk sawit, getah, koko, alat ganti air angkasa dan juga pharmaceutical. Kita mencapai semua ini dan pada masa yang sama berjaya mempertahankan prinsip-prinsip utama kita seperti dasar Bumiputera, perolehan kerajaan dan pemilikan dalam sektor strategik. Hakikatnya, AD berfungsi sebagai instrumen yang melindungi dan menstabilkan ekonomi kita. Ia dapat mengurangkan risiko kejutan tarif secara tiba-tiba dan pada masa yang sama memberi isyarat jelas bahawa Malaysia komited melindungi pasaran ekspor utama sambil mempertahankan hak kita sebagai negara yang berdaulat. Pelaksanaannya akan sentiasa berpandukan undang-undang Malaysia, kepentingan nasional dan dasar luar negara kita yang bebas. Kami mengalu-alukan perbincangan yang membina dan berdasarkan fakta yang tepat, bukannya retorik semata-mata untuk menakutkan rakyat. Komitmen kami adalah untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kemakmuran masa depan setiap rakyat Malaysia. Terima kasih.